phone ni nampak macam iPhone, tapi bukan. So ni dia guys, Realme 15T. Aku dah guna telefon ni beberapa hari dah. Aku boleh kata phone ni dari segi vibe dia memang rasa premium habis dah, walaupun harga dia bawah 1,500 je. Reka bentuk dia memang clean gila, flat frame, matte finish, belakang dia tu memang sedap gila nak pegang. Paling aku suka screen dia, AMOLED dengan 4000 nits brightness, terang gila. Kalau korang yang nak guna di bawah cahaya matahari tak ada masalah, memang nampak jelas kat sini. Untuk performance dia pakai Dimensity 6400 Max. Nak buka apps, edit video pendek ataupun game ringan memang smooth je kat sini. Yang paling power kat sini bateri dia yang besar, iaitu 7000 mAh. To be honest, aku pun macam terkejut juga bateri dia besar, tapi seriously dia nipis dan juga ringan gila kat sini. Dan of course dua kamera depan dan belakang dia di 50MP. Hasil dia pun bagi aku quite decent jugalah untuk telefon harga macam ni. Dan apa yang aku paling suka, dia ada AI edit. Kau type dia satu perkataan terus dia tolong touch up gambar tu. So lepas ni lagi mudah lah kalau korang nak edit gambar tu. Tak lupa juga telefon ni hadir dengan IP68 rating. So hujan ke tumpah air ke tak payah risau kat sini. So apa korang rasa pasal Realme 15T ni? Dengan harga bawah 1,300, korang rasa berbaloi ke tak ataupun pilih telefon lain? Cuba tulis kat comment section tu.